Assalamualaikum dan sejahtera. Kami pelajar dari subjek GMGMAJ 3073 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Isu Pengurusan Strategik, Analisis Persekitaran dan Pengumbalan Strategik bagi Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM. Saya Muhammad Zuhairi bin Zabidi bersama 3 lagi ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Adi bin Syarudin, Siti Nur Asia binti Muhammad dan Suguna anak perempuan Sumandam. Tujuan pembentangan ini adalah untuk menilai kedudukan strategi SPRM dalam menangani rasuah serta mencadangkan strategi yang boleh memperkukuhkan keberkesanan dalam kebebasan organisasi ini. Assalamualaikum. Saya sambung slide 2. Pengenalan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM ialah agensi utama negara dalam memerangi rasuah, ditubuhkan pada 1 Januari 2009 menggantikan Badan Pencegah Rasuah BPR. Visinya ialah menjadi sebuah badan anti rasuah yang bebas dan profesional, manakala misinya memberi tumpuan kepada penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan awam. SPRM bukan sahaja menyiasat rasuah tetapi juga menjalankan kempen kesedaran serta memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dalam sektor awam dan swasta. Melalui usaha ini, SPRM berperanan penting dalam membina semula kepercayaan rakyat dan memastikan pentadbiran negara dijalankan secara telus serta berintegriti. Isu pengurusan strategik. Antara isu utama yang dihadapi SPRM ialah kekangan sumber dan kapasiti, tenaga kerja yang terhad, pembiayaan yang rendah dan kekurangan kepakaran teknikal menjejaskan keupayaan SPRM untuk menyiasat kes-kes yang kompleks. Selain itu, terdapat isu imej awam dan kredibiliti akibat tuduhan pendakwaan terpilih yang menimbulkan keraguan terhadap keadilan siasatan. SPRM juga dilihat kurang bebas kerana masih diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, sekaligus menimbulkan persepsi campur tangan politik. Justru, pembaharuan strategik amat diperlukan untuk meningkatkan kebebasan, kapasiti dan keberkesanan jangka masa panjang organisasi ini. Seterusnya ialah analisis persekitaran luaran. Dari segi faktor politik, kebebasan SPRM masih dipengaruhi kerana penempatannya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ianya menimbulkan kebimbangan terhadap autonomi dan juga ketelusan. Dari faktor ekonomi pula, rasuah menjejaskan pelaburan dan juga pertumbuhan negara. Tambahan pula, pembiayaan SPRM ini bergantung kepada pihak kerajaan yang mana berubah-ubah setiap tahun. Dari aspek sosial pula, persepsi pendakwaan adalah terpilih, menurunkan kepercayaan awam sementara budaya rasuah yang telah lama tertanam menunjukkan institusi menjadi cabaran utama. Akhir sekali, faktor teknologi menunjukkan perkembangan positif yang mana penggunaan forensik digital dan juga analitik data banyak membantu siasatan. Namun, pada masa yang sama, jenayah rasuah kini juga banyak berlaku melalui platform cyber yang sukar dikesan. Seterusnya ialah analisis Porter Five Forces. Berdasarkan analisis ini, kuasa pembekal dalam konteks ini datang daripada pihak kerajaan yang mana mengawal pembiayaan dan juga hala tuju dasar SPRM, menjadikan mereka sebagai kuasa pembekal tinggi. Manakala masyarakat iaitu kuasa pelanggan juga tinggi kerana keberkesanan SPRM sangat bergantung kepada kepercayaan awam. Ancaman peserta baru adalah rendah kerana SPRM mempunyai kuasa berkanun yang eksklusif. Namun, ancaman pengganti adalah sederhana disebabkan kewujudan badan pengawasan lain seperti Jabatan Audit dan juga Jawatan Kuasa Kira-kira Awam. Akhir sekali, tahap persaingan ini tinggi kerana pihak SPRM perlu bersaing dengan kepentingan politik dan juga persepsi masyarakat yang menilai setiap tindakan yang diambil oleh SPRM. Analisis persekitaran dalaman.
Dari sudut pengurusan, hala tuju strategi SPRM terhad akibat penempatan di bawah Jabatan Perdana Menteri yang menjejaskan autonomi dan kredibilitinya. Dalam aspek sumber manusia, SPRM mempunyai penyiasat mahir, namun jumlah mereka tidak sepadan dengan skala kes rasuah yang besar di Malaysia. Bagi sumber kewangan, SPRM sangat bergantung kepada bajet kerajaan, menyebabkan kekangan dalam penggunaan teknologi baharu dan latihan pegawai. Dari aspek operasi, keupayaan penyiasatan SPRM kukuh, tetapi fungsi pencegahan dan pendidikan masih lemah kerana kekurangan sumber. Akhir sekali, pemasaran dan komunikasi masih perlu dipentingkan untuk memulihkan kepercayaan awam melalui komunikasi yang lebih telus dan konsisten. Seterusnya, tajuk saya formulasi strategi, iaitu TOWS Matrix. Melalui analisis TOWS, beberapa strategi utama dikenal pasti. Untuk SO strategi, SPRM boleh menggunakan kuasa berkana untuk memperkukuh kerjasama antarabangsa dan menggunakan teknologi forensik terkini dalam penyiasatan. Strategi pula menumpukan kepada memperkukuh kredibiliti dengan memastikan penguatkuasaan yang saksama serta menentang campur tangan luar. Bagi WO strategi, SPRM boleh mendapatkan bantuan teknikal dan latihan daripada agensi anti rasuah luar bagi mengatasi kekangan bajet dan tenaga kerja. Akhir sekali, WT strategi menekankan pengkurangan pergantungan kepada kerajaan dengan memberi keutamaan kepada kes berimpak tinggi serta melaksanakan pelaporan yang lebih telus untuk mengelakkan persepsi negatif. Rekomendasi. Berdasarkan analisis tadi, kami mencadangkan 4 langkah utama. Pertama, memperkukuh modal insan dengan latihan dalam bidang forensik digital, penyiasatan jenayah cyber dan perekonomian forensik, serta meningkatkan kapasiti pejabat wilayah. Kedua, meningkatkan ketelusan dan kepercayaan awam dengan menerbitkan laporan kemajuan siasatan dan penyediaan platform digital untuk memberi maklumat. Ketiga, memperkukuh kebebasan institusi dengan struktur semula SPRM supaya lapor terus kepada Parlimen, bukan lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan keempat, memperluas program pencegahan dan pendidikan dan dengan menanam nilai integriti di sekolah, universiti serta sektor swasta bagi membina budaya anti rasuah secara menyeluruh. Kesimpulannya, SPRM memainkan peranan penting dalam memastikan tadbir urus negara yang bersih dan berintegriti. Namun, cabaran seperti campur tangan politik, kekangan sumber dan penurunan kepercayaan awam perlu ditangani dengan strategi yang berkesan, dengan memperkukuh kebebasan keorganisasi, meningkatkan modal insan serta menggalakkan ketelusan dan pendidikan integriti. SPRM dapat menjadi badan anti rasuah yang benar-benar bebas dan profesional. Langkah-langkah ini bukan sahaja mengembalikan kepercayaan rakyat, tetapi juga menyokong maklumat negara ke arah tadbir urus yang baik dan sifat toleransi terhadap rasuah. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.